Okey, dah selesai. Zrup. Habis dia tutup. Orang tu patut, macam mana aku nak join? 2 minggu dia buat, kalau tak salah saya 20 orang. Ada 4 atau 5 orang dah join, tuan-tuan. Okey. Orang join tak join bukan urusan kita. Urusan kita perhabis 100 list ini. Alright. Kalau tuan-tuan tak perhabis 100 list ini, tak habiskan 100 kali presentation, memang tuan-tuan akan menghadapi masalah untuk buat business Tuan Excel ini. Sebab dia susah nak keluar daripada mulut. Pertama, siapkan senarai 100 orang yang tuan-tuan nak jumpa. Okey. Biarlah dalam rumah orang dekat sebelah rumah Pak Ngah. Pak Ngah dia ada anak. Itu pun kurang-kurang boleh 4-5 orang. Jangan kira dia masuk atau tidak. Okey. Katalah dia nak masuk juga, tak kisah. Katalah Pak Ngah tu dah masuk seorang, anak-anak dia tuan-tuan buat presentation. Ini untuk latihan. Kalau dia nak masuk, masuk bawa Pak Ngah dia, bawa bapak dia. Jangan semua sekali sumbat bawah kita, tak mau. Tapi kita gunakan mereka untuk buat presentation. Latih buat habiskan 100. Ini dalam masa 4 bulan. Okey. Apabila tuan-tuan dah ada senarai ini, okey, yang ini benda pertama yang wajib tuan-tuan ada. Duduk, biarlah ambil 1 malam, 2 malam, 3 malam ataupun seminggu, duduk senaraikan 100 orang. Dalam masa kena perhabis dalam masa 4 bulan waktu kita buat mentor-menti ini. Okey. Ini ujian yang pertama. Alright, ini test yang pertama yang tuan-tuan kena buat. Okey. Habis tu, tuan-tuan kena jumpa mereka ni sebab ni semua tuan-tuan kenal. Saya tak suruh listkan senarai orang yang tak kenal. Yang duduk jauh ke semua tak mau. Yang boleh dekat-dekat jiran-jiran sini je dah berapa ramai tuan-tuan ada. Kawan-kawan dalam list handphone berapa ramai tuan-tuan ada. Listkan mereka semua tu. Okey, ini latihan. Jangan kira mereka nak masuk atau tidak masuk, itu bukan tujuan. Tujuan dia adalah menghabiskan senarai 100 nama ini untuk buat presentation. That is the main purpose. Okey, supaya menjadikan diri kita ini betul-betul asli peniaga Tuan Excel, tuan-tuan. Okey. Alright, buat appointment dengan Pak Ngah ke Pak Long. Okey, macam saya ni ada kawan-kawan. Alright. Ini saya kira satu saja table talk ni. Okey. Satu orang selama 100 kali ni. Ini kalau saya habis buat table talk ni, saya kira satu je ni. Alright. Okey, macam mana nak buat table talk? Gini. Dah ajak dengan saudara, katalah saudara. Pertama, keluarkan SIM card. Kak bang, saya nak memperkenalkan SIM card Tuan Excel. Letak depan dia. Okey. Dan berlatih belajar buat tulisan terbalik. Saya hanya cerita 6 poin sahaja. Alright. Pertama sekali saya akan terangkan, bang, yang ini namanya SIM card Tuan Excel. Bukan susah nak buat tulisan terbalik macam ni. Jangan tulis menghadap kita. Bukan kita yang nak terang, bukan kita nak terang pada diri kita. Kita nak terang pada orang lain. Yang ini nama dia. Ini SIM card Tuan Excel. Dia menggunakan line Tune Talk. Tunjuk kat dia, ni line Tune Talk. Okey. Dia menggunakan line Celcom. Okey. Dia menggunakan line Celcom. Jadi kita jual SIM card ini pada orang yang tempat dia ada line Celcom. Alright. Kalau kita tanya dia kat tempat orang tu tak ada line Celcom, jangan pakai SIM card Tuan Excel. Jangan kita paksa orang guna SIM card yang tidak boleh digunakan di tempat mereka. Ini SIM card Tuan Excel, dia menggunakan line Tune Talk dan dia menggunakan prasarana daripada Celcom. SIM card ini harganya, tuan, bila tuan cerita menghadaplah dekat orang yang tuan cerita tu. SIM card ini harganya RM95.40. Belajar buat tulisan macam ni. Biar hodoh pun tak apa. Janji orang boleh nampak. SIM card ini harganya RM95.40. Dalam satu kertas biasanya saya tulis dekat ujung belah sini. RM95.40. Di dalamnya dah ada kredit RM30 dan di dalamnya sudah ada 1 gig data internet. Panggilan seminit 28 sen, SMS 10 sen. Okey. Dan kalau nak subscribe, nak langgan package internet, 1 gig adalah RM38. Itu tentang bisnes ini. Okey. Dan saya nak cerita tentang kelebihan-kelebihan SIM card ini, di mana SIM card lain yang ada di dalam Malaysia ni tak ada. Kalau nak cerita yang sama, saya tak payah ceritalah. Setengah orang pakai telefon lebih lama daripada saya. Jadi dia lebih arif tentang penggunaan SIM card. Kalau penggunaan dia sama, saya tak perlu cerita. Saya tak payah ceritalah SIM card ni boleh SMS,
SIM card ini boleh call tak payah. Sebab SIM card lain pun benda yang sama. Tapi saya nak cerita benda yang SIM card lain tak beri. Okey. Kelebihan pakai SIM card ini yang pertama, calling rate dan internet dia antara yang termurah di Malaysia. Okey, antara yang termurah. Okey. Sebab dia menggunakan calling rate 28 sen. Antara yang paling murah dalam Malaysia. Okey. Internet sebab dia ada yang free. Dia antara yang termurah di Malaysia. Tak payah bandingkan dengan yang mana-mana, kecuali dalam penerangan ni orang tu sangsi. Ataupun dia kata, iya ke paling murah? Kalau ada orang cakap macam tu, barulah kita tanya, tuan pakai SIM card apa? Tuan punya, saya pakai SIM card Y, dia kata. Berapa panggilan seminit? Kalau dia jawab tak pasti, habis cerita. Kalau tuan tak pasti, macam mana tuan nak bandingkan, boleh kata benda ni paling murah, paling mahal. Okey, antara yang termahal. Kalau dia kata dia tak pasti, abang tak payahlah. Kita tak payah cerita panjang-panjang. Kalau dia kata saya punya panggilan kalau sesama telco tu, sesama company, dia murah sikit. Kalau ke tempat lain dia mahal. Kalau dia jawab macam tu aja, bagus. Nampak tuan kata. Baru tak tuan sendiri menerangkan dalam masa singkat dah ada dua harga. Tuan cakap sesama sendiri lain harga, ke tempat lain dah lain harga. Okey. Belum saya tanya lagi kalau top up RM5, panggilan seminit berapa? Tuan-tuan tak tahu. Kalau dia jawab tak tahu, jawapannya berbeza. Top up RM5, panggilan seminit berbeza. Top up RM30, panggilan seminit berbeza. Minit pertama berbeza, minit kedua berbeza, minit ketiga berbeza. Okey. Saya tak payah terangkan, tapi setahu saya kebanyakan telco yang lain, okey, dia punya panggilan seminit purata adalah 36 sen. Okey. Tetapi yang ini kita tak payah cerita dulu, cuma secara logik lah. Saya penjual pen ataupun tuan penjual pen. Okey. Okeylah, saya penjual pen, tuan datang nak beli pen. Cik Mazlan, berapa harga pen ini? Saya cakap, bergantung lah tuan. Tuan tanya, berapa harga pen ni? Saya nak beli. Bergantung tuan. Kalau tuan datang siang hari, harga lain. Malam, harga lain. Kalau tuan datang muka senyum, harga lain. Tuan muka masam, harga lain. Kalau hari ni saya tak bergaduh dengan isteri, harga lain. Kalau bergaduh dengan isteri, harga lain. Apa makna dia tu tuan? Tuan datang nak beli pen ni? Tuan, saya tak tanya itu. Saya tanya berapa harga pen. Bergantung tuan. Penat saya berbuih cakap bergantung tuan. Tak ada benda lain. Kalau macam restoran,